Salam guys, video kali ini berkenaan adakah MXQ Pro 5G Android TV Box berbaloi? Sekiranya anda sedang mencari set TV Box Android yang murah untuk menukar TV lama, anda menjadi Smart TV model MQX Pro 5G Android TV Box mungkin nampak menarik kerana harga rendah dan janji fungsinya streaming 4K, sambungan dual band Wi-Fi serta sistem Android terbaru. Namun, seperti mana banyak ulasan pengguna dan juga forum teknologi menunjukkan, terdapat beberapa informasi yang perlu diketahui sebelum beli Android TV Box MXQ Pro. Kelebihan utama termasuklah pemasangan yang mudah. Ramai pengguna menyatakan ia plug and play dengan TV lama mereka. Ia juga datang dengan banyak aplikasi streaming standard dan pilihan sambungan fizikal iaitu HDMI dan juga USB. Dari sudut kos, pilihan ini memberi peluang untuk smart upgrade dengan modal yang rendah, walau bagaimanapun terdapat kelemahan yang agak ketara, iaitu beberapa pengguna melaporkan prestasi yang kurang memuaskan seperti debugging, buffering, UI yang perlahan, tukaran untuk mendapat kemaskini firmware yang sah. Tambahan pula, terdapat kebimbangan keselamatan. Model box murah seperti ini mungkin datang dengan Android yang tidak disahkan oleh Google atau firmware yang dipertikaikan. Ini bermakna akses kepada Google Play Store atau kemaskini mungkin terhad. Oleh itu, jawapan ringkasnya ya, MXQ Pro 5G adalah berbaloi jika anda mempunyai bajet yang rendah, memahami risikonya dan hanya guna untuk fungsi asas seperti streaming dan juga sebagai media player. Tetapi jika anda mahukan prestasi pantas, kestabilan jangka panjang, sokongan pengguna yang kuat dan keselamatan yang lebih terjamin, mungkin lebih baik memilih jenama yang lebih dikenali, yang dikenal pasti dan disahkan seperti Xiaomi Android TV Box dan Mi Cool Android TV Box. Kalau berkenan, boleh order terus dari store rasmi dekat sini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di video akan datang.